Assalamualaikum. Malam-malam kita mau drive pergi mana? Malam ni kita nak menghala border. Lagi sekali kita menghala border. Kali ni kita drive pula. Kita ada event yang sangat besar. Event yang memang gempak, iaitu event EXR Songkla Drag. Dan menariknya drag Songkla ni, kenapa? Sebab ini adalah antara track yang tercantik. Dan sebelum ni kat Malaysia dia tak boleh side by side. Okay, dia tak boleh side by side kat Malaysia. Hanya di Thailand boleh. So kita boleh tengok drag side by side. Kita sebenarnya pun kita ada masalah besar ni. Saya ada masalah yang amat berat ni. Saya dah separuh jalan sebenarnya dah dekat Perak ni. Saya call lah orang insurans. Sebelum nak masuk border kejap lagi, kita kena berhenti tempat insurans. Malangnya orang tempat insurans tu bagi tahu saya. Dia tanya, okey cik, pasport bawa? Cakap bawa. Okey cik, grant semua ada? Kita pun confident cakap ada. Rupanya aku tak bawa grant original. Aku hanya bawa grant fotokopi. Dan orang tu cakap, kena ada grant original Aku cakap, grant fotokopi tak boleh ke? Dia cakap tak boleh. Sebab apa? Sebab custom dan immigration di Thailand tidak membenarkan kita masuk tanpa grant original. Jadi aku tengah cuba fikir, hai, adakah sampai border kejap lagi aku tinggalkan kereta, aku naik Grab masuk Thailand ke? Adakah aku naik taksi ke? Adakah naik bas ke? Jalan kaki ke? Tak tahulah macam mana. Sebab nak patah balik, nak ambil grant, dah sampai Perak. Dan nak patah balik, nanti aku nak pergi border tak sempat. Sebab border last tutup pukul 12. Sekarang pun jam dah pukul 8 malam. So kita kena sampai border 11.50. At least sekarang dah 8 malam babe. 8.15 kita baru dekat Berang. Baru Berang bapak. So kenapa aku excited sangat nak pergi? Sebab satu lagi, drag ni adalah drag yang pertama orang Malaysia buat untuk orang Malaysia, tapi di luar negara. Betul-betul lain daripada lain lah. Tak pernah berlaku lah. Dan of course bila sebut je Thailand, kan, kenapa aku suka? Kampung aku, makan baik, suasana baik, semua baik-baik. Tapi kena apa? Kena jaga diri baik-baik. Takut balik terbawa. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sekarang jam tengok pukul apa? Kereta dah lain. Okey, kita dah berjaya buat magic. Dan sekarang bismillahirrahmanirrahim, tengok di hadapan kita. Kita di mana? Ya, kita sudah sampai di border Malaysia Thailand. Kita sempat masuk, nampak tu 11.40 babe. Tadi pukul 8 kat KL babe. Ya, zoom sikit. Cemai dan cendai. Okay, kita sekarang berada di kedai mana? Macam biasa, kita berada di kedai D-Tech ni. Okay, macam biasa, bila kita dah masuk dalam Thailand, yang pertama kita kena buat adalah tukar SIM card. So, antara SIM card favourite aku adalah nama dia D-Tech. Bila kau lepas dia cross border, memang kedai kau pergi adalah kedai D-Tech ni, babe. Abang, abang ni pun lagi santai. Abang dah mana bang? Halo Ustaz. Dah halo Ustaz. Abang nak pergi mana? Pergi haknya. Kita esok nak ke Songkla. Bodoh. Nampak sama tapi bukan dia. Nampak deh, perjalanan aku adalah orang yang terakhir sekali keluar daripada border ni kan. Ngam-ngam. So tadi aku datang, kau pun nampak kereta colour putih kan, kereta dah jadi warna kelabu. Terima kasih pada kawan aku Arab Kitchen kerana dia tolong aku. Saya tukar ni pasal saya lupa bawa ni. Saya lupa bawa grant bang kan. Grant saya tinggal. Jadi saya call dia selamatkan saya. Jadi saya tukarkan kereta dia tadi. Aku adalah orang terakhir sekali. Biasanya memang diorang ni 12 tepat diorang takkan bagi kau candar. So rezeki lepas juga hari ni alhamdulillah. So kita akan terus menuju ke Hat Nyai.
takkan tidur kat Anyai malam ni, takkan tidur kat Danok. Ni ada seorang mamat ni, aku tak tahu siapa. Mamat ni dia tengah kalut-kalut dia seorang-seorang tu. Budak Malaysia ni dia cakap, saya tak kenal. Dia pun tegur saya tadi. Saya macam, siapa ke ni kan? Lepas tu dia kata, tunggu saya boleh tak? Saya lapar, dia kata. Dia cakap pelik-pelik. Ni dia, Mat pelik. Aku pun tak tahu siapa Mamat. Boleh tukar duit? Ada. Nama tu ya, boleh tu. Bukan nak kahwin pun. Bukan nak biarkan nikah. Nak racing ni pun. Okay, ni hotel kita. Nampak? So, memang lawa babe. Cermin tembus bilik Maggie. Bilik memang tip top. Sebab apa? Aku dah banyak kali datang Thailand ni, asyik duduk hotel. Bila kita ni asyik nak cari hotel murah je. Sebenarnya kita bila bercuti, kita nak cari tenangan, kita nak berehat. So kali ni aku ambil hotel mahal dekat Anyai. Tapi taklah mahal mana. Dia 5 bintang dia pun baru 400. So kalau kita punya 5 bintang dah 1000 lebih lah. 1200, 1300 lah. Paling murah pun 800 lebih lah. Dia punya sedap, memang sedap. 400 sedap. Kalau 200 lebih pun dah selesa sebenarnya. Tapi kali ni aku macam, aku penat babe. Aku penat drive. So aku nak berehat. Nak hotel yang selesa. Tengok bawah. Mana view? Mana view? View esok. Hello. Mana-mana nak zoo ke nak pool? Gini. Pool. Pool. Oh tak nak zoo. ចូលឆ្នាំដេកចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកពងនឹកស្រុកនឹកម៉ែ Sekarang ni kita berada di kedai nasi ayam World nama dia. Kedai ni memang dah viral teruk lah. Dia punya nasi ayam dia memang the best in the world. Kim Yong. Kim Yong lah bang. Kim Yong. Kim Yong Market. Oh, nama market ni Kim Yong. Bukan nama kedai Kim Yong. Bukan. Nama kedai? Kedai market. Oh, pasal dia kawasan. Kawasan Kim Yong. Nama kedai apa? Kedai Kak Yo. Kak Yo. So kedai Kak Yo di Kim Yong. Port Memare. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada di mana? Kita sudah berada di, nampak tu? Wow, laju sungguh. Kita sudah pun berada di Songkhla Speedway, iaitu track untuk orang main drag yang sebenar. Nampak semua kereta-kereta memang apa? Kan laju semua ni, berdesup-desupan. Nampak orang? Ramai kan? Ramai orang babe. Okay babe. Boleh ya. Apa khabar? Aku yang record orang pula happy masuk dalam video aku lah. Kan? Apa kita jalan depan tengok? Ramai. Record dulu. Sabar bang. Apa jangan gaul bang. Saya doa kemenangan abang. InsyaAllah. Amin. Di YouTube ni. Oh baru. Sambung episod itu lagi. Sambung episod di Pattaya.
Macam mana? Sepatah dua kata. 7.308. Maksudnya apa tu? Dalam kategori konti masih nombor 1. Oh, nombor 1 kereta ni. 7308. Yang lain semua tak ada lagi boleh potong. Wow, kita sudah tahu. Tapi kita sudah mengetahui siapa kata dia hari ni. Tahniah Lord, mantau. Malam ni kita nak pergi timba. Kita tak tengok dia punya final, tapi kita akan main juga untuk tengok. Malam ni final. Malam ni final Confirm. Okey, mantap. All the best. Yang penting kereta pergi cuci sikit lah. Bagi bersih malam ni nak jadi champion. Jalan Thompson Corner memang macam ni. Jalan Thompson Corner memang akan kotor macam ni. Fikir kereta hero yang sebenar. Dia cara dia adalah kena buat 3 run. Lepas 3 run baru dia orang akan ambil time. Ketika 3 run tu lah mana lebih pantas dan ada halang mati lepas tu. Okey, so ayuh kita tengok persembahan yang sebenar. Okay, hai. Sekarang kita tengok next session, iaitu dah nak habis dah untuk ambil time. Nanti petang sikit dia akan buat side by side pula. Jom kita pergi tengok. Takut tak? Suka. Yang paling pelik Ben Ajaib, ini event kereta. Dah kenapa motor besi ni ada kat sini juga? Sebab apa? Abang kena tahu, ni motor dia 2 spoon. Okey. Ini adalah keluaran spoon. Makanya sebelum idea spoon untuk mengeluarkan kereta yang begini, dia padu mana dulu? Ya, bodoh ni tipu Vespa. Okey. So sebenarnya spoon yang ada ni semua tiru Vespa ni. Tipu Vespa. So total berapa km abang bawa motor ni? Motor ni saya bawa banyak orang. Sungguh? Ya, tadi jom Phuket. Babe, Phuket tu 1000 kilo babe. Betul-betul besi babe. Nampak ni besi babe. Ini besi babe. Okey bang, adakah abang peminat drag juga ataupun abang datang saja nak usah-usah orang ataupun abang datang saja nak ikut sekali abang atau abang boring ataupun apa kat rumah sebab apa abang main sampai Songkla?
Sebab kita main kat Songkla ni adalah sebab rumah kita. Rumah kita Songkla, Haknyai. Jadi dah jadi permainan kita. Lagi satu, kita akan support kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Utara punya event kita support. Kita bukan ada apa, walaupun kita ni marhain, tak ada kereta, tak ada apa, hanya ada besi buruk ni pun alhamdulillah kita boleh support. Itu penipu, babe. Penipu. Dia orang pertama pakai ni semua, okey? Last sekali, adakah abang akan beli Honda ataupun tidak? Okey, lah finally. Sebab semua kawan-kawan abang semua dah pakai Honda. Semua utara mai. Siap buat event baik utara. So abang ada semangat ke ataupun abang ada macam terbakar ke ada? Ataupun masih jiwa klasik? Kita lebih pada jiwa klasik. Selalunya kita takkan makan racun abang. Tapi kalau kawan kita sendiri yang beli abang, siapa yang jadi pemoncing dia? Kita lah. So, buat apa nak beli bang? Kita nak try 5 minit je. Betul kalau macam tu saya ikut cara abang juga. Buat apa kita berkawan kalau tak boleh guna kereta kawan-kawan? Macam aku guna kereta dia. Jadi abang nak beli apa? Terima kasih Kerana dia lah babe aku sampai Songkla. Kalau tak aku tak lepas sampai. Sila-sila aku ni bas tadi datang sini. Oh, terima kasih banyak bang. Takut tidak calon dah. Okey, baik. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Meanwhile, Guys, dekat track ni mesti akan ada Salesman. salesman. Sul. Dia pandai. Sul. Dia duduk ujung ni pasal apa? Pasal yang kat sini semua memasang cerita-cerita. Kalau dia hidup kat sana rugi. Sebab sana dah order dah. Order semua. Sini semua tak berapa order lagi. Jadi dia bijak. Dia duduk kat sini, kawasan ni yang memasang cerita-cerita. Jadi dia main sini, dia minta dokumen. Dokumen bila silap lama sikit sampai malam nanti. Deposit. Deposit main masuk. Okay, anda dah ready untuk side by side? Ready. Pasal apa? Hang suka racing kat sini? Sebab selesa dengan grip. Grip lah. Lepas tu dia punya track pun elok, cantik. Okey, so anda target hari ni nombor berapa untuk kereta kategori apa ni? Target tu tak ada pun target mana-mana, cuma nak sorong-sorong. Okey, insyaAllah saya doakan kemenangan yang besar untuk anda hari ni. Thank you. Ya. Ini adalah perlombaan side by side. So side by side ni maksudnya dah ambil time tadi. So ni adalah kalah mati. Kalah mati. Kalah dia out terus lah. meanwhile, Orang sibuk racing kat dalam. Anak aku sibuk ajak main go-kart. Hello. Sibuk ajak main go-kart. Orang tu track main go-kart. one hour later. Okay guys, ni satu benda yang aku tahu paling famous dekat Anyai. Semua orang pun tahu memang paling famous kat Anyai lah. Tapi aku sendiri pun tak pernah pergi. Walaupun aku dah beratus kali aku tidur Anyai ni. Sebab selalunya aku akan singgah di Anyai ni. Tidur satu malam, pum aku pergi Samoy, pum aku pergi Phuket, pum aku pergi Pattaya. So balik pun tidur satu malam, terus gerak balik. So apa yang paling famous kat Anyai ni iaitu floating market. Ya, mari. Ni dia benda paling famous di Anyai. Ni floating market man. So aku first time nak pergi ni. First time tau, aku pun tak pernah sampai tau. So bagus jugalah ada drag dekat Songkla ni. Kurang-kurangnya orang yang macam aku buat family ni bolehlah datang jalan-jalan, boleh tengok floating market ni sekali. Tak pernah sampai. First time sampai, so aku nak tengok apa ada, makanan apa yang power. Jom, let's go. Mari kita. Ni kira nama paling famous ni. Klong Hi floating market. So kita akan jalan turun bawah ni. Kita akan tengok market gapo ada. Market gapo dia. Habis ni rasanya semua majoriti Muslim. Nampak? Tengok makcik-makcik ni jual pun semua pakai tudung. Oh, nampak? Oh, baik. Nampak tu?
Baik. 20 baht. 35 baht. Air ya, sedapnya kelapa. Sedapnya ni apa? Macam somtam tu. Oh tu ada lagi. Okay, tengok sini tempat orang jual. Okay, sini tempat makan. So basically korang boleh beli belah kiri, makan belah kanan. Ya sayang, tadi dah naik car dah. Apa? Memang jadi seorang bapa ni, anak kau tak boleh tengok apa-apa, babe. Dia tengok je dia jerit nak. So kau memang kena tabah je. Sabar, apa dia nak? Nak apa anakku? Mari kita tengok floating market ni dulu. Few moments later. Macam biasa. Memang kau kena belilah benda-benda macam ni, babe. Kalau kau bawa anak, dia nampak je beli. $130 dengan $128 standby. Okay guys, sekarang ni mereka sudah pun sampai. Jam mudah padam ni. Pasal apa? Pasal dah pukul 12 malam. Hujan lebat, ribut. Diorang ni nak racing juga. Tak tahulah. Sekarang ni dah kategori apa ni? Race dalam hujan. Kategori race dalam hujan. Memang pesat. Nyawa ada 9. Diorang ni Mario ke apa, babe? Nak side by side ke? Nak pin dulu ke? Ikut hang lah. Taruh tepi. Wey. So, drag hari ni penentu dia adalah lambung siling. Jom tengok dia orang main lambung siling. Keluar duit RM100,000, ending dia pakai siling. Macam cerita P. Ramlee. Siapa? Sebenarnya satu cara yang bijak. Sebab apa? Sebab kita tak nak bahayakan pemandu. Drag ni pun buat suka-suka dia, seronok-seronok. So bila dah sampai final macam ni, tak apalah. Diorang pun lebih rela buat baling siling je. Bukan apa, tapi kerana nyawa lebih penting daripada main kereta. Nampak tak? Macam mana nyawa lebih penting daripada main kereta kan? Betapa pentingnya nyawa kita. Berharga mat. Kereta mahal mat. Diorang pun tak sanggup mat. Dan kerana nak lawan kejar nama tak. Tak apa, ni drag ni boleh buat lagi bila-bila masa. Boleh buat lagi tahun-tahun yang lain pada masa yang akan datang. Tapi nyawa tak boleh ganti mat. Kereta kalau jahanam pun tak ada ganti. So diorang aku buat baling siling je. Okay, tamat sudah drag ESR. Tahniah ESR. Kalau nak kata tu, Best ET menang lah nombor 1. Tapi dah terpaksa berhenti hujan. Mereka nak baling dia siling yang tokong. Tapi saya kalah. Saya ambil kau naik 2 kali sing, saya kalah. Bermakna saya dapat nombor 2. Tapi kalau Best ET, saya menang nombor 1 lah. Abang pun anda berjiwa besar sebab anda pentingkan nyawa lagi, pentingkan kereta lagi. Race boleh ulang balik. Nyawa dan kereta kalau apa-apa jadi tak boleh ulang balik. Betul? Betul. Ya pun saya ucapkan tahniah kerana ikut ET dia menang kan. Awak tetap hero kepada kami semua rakyat Malaysia. 7.3. Itu dia. Tapi dah ikut nasib memang kalau naik sing 2 kali dia pilih kau. Apa? Terima. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Okay, so kita dengan penganjur dan juga orang famous Malaysia.
Ya. So Saya punya idola juga ni. So bang, macam mana selepas selesai semua penganjuran drag pertama kali sulung, julung dan hebat begini? event pertama kali tu, seram tengok tu. Okey, Alhamdulillah event tadi daripada pagi sampai ke malam lah. Memang berjalan lancar, semua cantik lah. Memang ikut betul-betul kita punya time. Dan cuma di penghujung tu ada hujan sikit. Dekat-dekat pukul sebelah tu ada hujan, tapi kita pun dah masuk kat fasa semi final dah. Tapi kita ada run juga sekejap. Pasal rentak-rentik, lepas tu hujan tu terlampau lebat. Kita pun tinggal yang final saja. 1-2, 1-2. So kita pun buat undian lah untuk pilih siapa satu dengan nombor 2. So saya harap semua berpuas hati lah. Sebab kita punya time pun boleh habis dengan masa yang cepat. Walaupun hampir 120 biji kereta, semua lancar sebab peserta memang bagi kerjasama yang sangat baik lah. So bang, last soalan bang. Adakah abang akan buat lagi tahun depan? Dan juga apa kata-kata abang untuk semua yang hadir sampai ke Songkla? Boleh saya tengok daripada siang tadi, bersemalam pun semua memang rakyat Malaysia penuh. Budak daripada Johor, KL, Terengganu, Kelantan, semua ada di sini. So apa kata-kata abang untuk diorang? Dan juga adakah abang akan menganjurkan lagi di masa akan datang? Okey, InsyaAllah lah. Sebab kita tengok sambutan tu sangat-sangat luar biasa lah. Kita pun tak jangka ramai yang boleh support. Sebab ini adalah pertama kali kita buat. Jadi kita pun tak sangka sampai tahap macam ni kan. Kita target biasa-biasa saja. Tapi memang luar biasa. Jadi memang sambutan daripada peserta, penonton, banyak negeri, bukan kata negeri Perlis saja yang main. Boleh kata satu Malaysia lah. Mungkin Sabah Sarawak je kot yang tak ada kan. Sangat-sangat dahsyat lah. Dan nak anjurkan lagi tu sebenarnya penat buat event ni. Mau kita tahu betapa penat dia. Tapi memang kita overall dia puas hati lah. Cuma di penghujung saja ada hujan tu. Kalau hujan tu tak ada tadi, memang boleh kata perfect lah kan. Cuma apa, nak buat lagi ke tak buat lagi tu mungkin kita akan buat. Sebab sambutan yang luar biasa. Cuma di mana mungkin kita akan buat di Malaysia ataupun berbalik kepada di Thailand. Kita tengok nanti, kita akan tanya dulu peserta. Kita nak kat mana kali ni. Mungkin kita buat di Malaysia, mungkin buat di Terengganu ataupun di Thailand balik. Okey bang, so kalau abang buat lagi nampak raya ni, saya on lah bang, beli Honda. Kalau itu baru betul. Ya bang, terima kasih banyak. Okay, baik. Okey, tahniah. Okay. Okey.